Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu as-sana'ul hasan. Salawatullahi al-malikil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal 'amal warzuqna futuhal 'arifin wal mauta 'ala kamilil iman bijahin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berkumpul dan berhimpun di dalam satu channel ataupun satu program yang insya-Allah ia memberikan 1001 manfaat kepada kita, dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala menerima amalan yang kita lakukan ini, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sidang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada hari ini, pada pagi ini kita akan sambung pengajian kita pada membahaskan kitab kitab Al-Mukhtasar Abdullah Al-Harari pada pembahasan tentang syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syurga ni tuan-tuan, di antara perkara-perkara yang wajib kita beriman dengannya adalah beriman dengan kewujudan syurga. Dan syurga adalah satu tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya penuh dengan nikmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syurga ni tuan-tuan, kedudukannya adalah di atas langit yang ketujuh. Atapnya adalah Arsyur Rahman, atapnya adalah Arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara langit yang ketujuh dan syurga itu tuan-tuan, ada satu jarak yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka di kalangan ahli syurga. Kerana apa tuan-tuan? Golongan ahli syurga ni mereka tidak akan sama sekali merasai kesedihan. Mereka tidak akan sekali-kali sakit, tidak akan tua, tidak akan sedih. Subhanallahil azim, bahkan mereka akan hidup dalam keadaan gembira selama-lamanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis yang mafhumnya, kalau kamu ingin memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan syurga, maka pohonlah agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kamu Firdaus, syurga Firdaus al-A'la. Kerana syurga Firdaus itu tuan-tuan, ia adalah syurga yang berada di tengah-tengah. Okey, dan ia adalah syurga yang paling tinggi martabatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syurga ni tuan-tuan, di dalamnya ada dua jenis nikmat. Ada nikmat-nikmat yang warid daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat suci Al-Quran Karim, dan ada nikmat-nikmat yang tidak pernah yang tidak diketahui oleh seseorang pun, tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis kursi,
A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mafhumnya, aku telah sediakan bagi hamba-hambaku nikmat, yakni dalam syurga, ma la 'ainun ra'at, yang tak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam fikiran manusia. Subhanallahil azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syurga ni tuan-tuan, ahli-ahli syurga ini, mereka, rupa paras mereka seperti Sayyidina Yusuf alaihissalam. Okey, wajah mereka itu cantik, indah seperti wajahnya Sayyidina Yusuf alaihissalam. Subhanallahil azim. Dan saiz tubuh badan mereka pula tuan-tuan, dari sudut tingginya 70 hasta dan tingginya 60 hasta dan lebar 7 hasta, seperti fizikalnya Sayyidina Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, rupa parasnya begitu, tingginya 60 hasta, lebar jasadnya 7 hasta. Maknanya besar tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan di dalam syurga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada katil, yang mana katil ini sentiasa terapung, katil terbang. Setiap ahli syurga ada katil masing-masing. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, katil ini diperbuat daripada zabarjad dan permata yaqut. Subhanallahil azim. Katil ini ia diperbuat daripada emas dan bertatahkan zabarjad, yaqut dan permata. Sangat-sangat indah. Ia diperbuat pada emas, kemudian bertatahkan zabarjad, yaqut dan permata. Dan ia sentiasa terapung. Dan apabila ahli syurga ingin menziarahi sahabat-sahabat mereka, maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, katil tersebut akan tunduk, yakni akan turun kepada mereka. Kemudiannya mereka akan naik ke atas katil tersebut, lalu katil itu akan terbang bersama dengan mereka ke tempat di mana mereka kehendaki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dalam syurga juga tuan-tuan ada kuda daripada yakut merah dan sayapnya diperbuat daripada emas. Subhanallahil azim. Ini adalah satu perkara yang ajib, yang luar biasa. Okey, kuda yang diperbuat daripada yakut yang berwarna merah, batu yakut yang berwarna merah, dan sayapnya pula tuan-tuan diperbuat daripada emas. Allahu akbar, sangat indah rupa parasnya. Dan tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahli syurga tuan-tuan kesemuanya sebaya. Semuanya 33 tahun. Tidak ada kanak-kanak dalam syurga, tidak ada orang tua. Semuanya sebaya 33 tahun. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ahli syurga ni tuan-tuan, seperti mana yang disifatkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jurdun murdun. Jurdun murdun ni maknanya tidak ada bulu di atas jasad mereka, melainkan pada beberapa bahagian saja. Yakni mereka tidak ada jambang, tidak ada misai, tidak ada janggut. Di atas jasad mereka tidak ada bulu, melainkan kening dan bulu kening dan bulu mata sahaja tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan makanan-makanan serta minuman-minuman yang mereka minum itu tuan-tuan tidak akan bertukar menjadi najis. Tidak seperti di atas dunia. Subhanallahil azim. Bila kita makan di atas dunia ni tuan-tuan, kita makan makanan, bila kita minum minuman, makanan dan minuman kita itu tuan-tuan akan bertukar menjadi najis, akan dikeluarkan dalam bentuk najis. Adapun makanan dan minuman yang dimakan oleh golongan ahli syurga ni tuan-tuan,
subhanallahil azim, ia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad akan keluar daripada jasad mereka dalam bentuk peluh-peluh yang baunya seharum kasturi. Okey, baunya semerbak kasturi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kesemua ahli syurga akan hidup dalam syurga dalam keadaan sihat walafiat, gembira, dan mereka ni tuan-tuan tidak tidur. Sebab apa? Sebab mereka sibuk dengan kelazatan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi mereka dalam syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan tuan-tuan, orang yang paling akhir dan yang paling rendah martabatnya dalam syurga ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan seperti dunia ini dan 10 kali ganda lebih hebat daripadanya. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ini adalah satu perkara yang sangat menguntungkan tuan-tuan. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap ahli syurga Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi mereka 10,000 wildanum mukhalladun. Wildanum mukhalladun ni tuan-tuan, mereka bukanlah di kalangan malaikat, mereka juga bukan di kalangan jin, mereka bukan di kalangan manusia. Akan tetapi mereka ni adalah satu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan khusus untuk berkhidmat kepada ahli syurga. Mereka membawa dua dulang pada sebelah tangan mereka. Satu dulang diperbuat pada emas dan satu dulang lagi diperbuat daripada perak. Seorang ahli syurga tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya 10,000 wildanun mukhalladun. Allahu akbar. Okey, ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Wildanun mukhalladun ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kerjanya apa? Berkhidmat semata-mata kepada ahli syurga tersebut. Allahu akbar. Jadi ini adalah satu bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada ahli syurga. Subhanallahil azim. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dalam syurga tuan-tuan penuh dengan cahaya. Penuh dengan cahaya. Tidak ada kegelapan dalam syurga. Bahkan kata ulama, syurga tidak perlu kepada matahari dan tidak perlu juga kepada bulan. Kerana dalam syurga itu sendiri tuan-tuan penuh dengan cahaya. Dan akan tetapi tuan-tuan tidaklah bermakna di sini tiada malam dalam syurga. Bahkan ada malam, ada waktu malam dalam syurga. Cuma tinggal lagi tuan-tuan, dalam syurga ni tidak ada kegelapan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu tanda dalam syurga yang dengannya ahli syurga dapat mengetahui bahawa telah menjelangnya waktu malam ataupun telah datangnya waktu malam. Tuan-tuan sidang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, disebabkan dalam syurga ni tuan-tuan penuh dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, penuh dengan cahaya, maka mata ahli syurga ni tuan-tuan, kekuatan matanya itu sangat hebat. Okey. Kalaulah ahli syurga masuk ke dalam syurga dengan dengan mata yang ada sekarang di atas dunia ini tuan-tuan, Allahu akbar, maka nescaya akan buta mata-mata mereka tersebut, disebabkan tidak mampu untuk menampung kekuatan cahaya yang berada dalam syurga. Maka oleh sebab itulah tuan-tuan sedang hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala jadikan mata ahli syurga ni sangat kuat, di mana mereka mampu untuk melihat sesuatu yang jaraknya 1000 tahun perjalanan, seumpama mereka melihat tapak tangan mereka. Mereka dapat melihat sesuatu yang jaraknya 1000 tahun perjalanan, jauh, masya-Allah. Akan tetapi tuan-tuan, mereka melihat perkara tersebut seumpama mereka melihat tapak tangan mereka. Subhanallahil azim. Subhanalladzi yughayyir wa la yataghayyar.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam syurga tuan-tuan penuh dengan tumbuh-tumbuhan hijau. Okey. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pokok-pokok yang berada dalam syurga ni tuan-tuan, batangnya itu diperbuat daripada emas. Sangat-sangat indah. Setiap pokok yang berada dalam syurga ni tuan-tuan, batangnya diperbuat daripada emas. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila angin bertiup dalam syurga tuan-tuan, maka dahan-dahan pokok dan ranting-ranting itu akan saling bergeseran di antara satu sama lain, dan ia mengeluarkan suatu bunyi yang sangat indah, yang tenteram, aman dan damai. Okey, sangat-sangat menenangkan tuan-tuan. Okey, bunyi yang terbit, yang keluar daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bunyi yang terbit daripada geseran dahan dan geseran dahan dan ranting-ranting yang berada dalam syurga. Dan tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, istimewanya juga dalam syurga ni tuan-tuan, tidak ada musim buah-buahan dalam syurga. Tidak ada musim buah-buahan dalam syurga ni. Maknanya apa? Dalam syurga ni tuan-tuan, sentiasa ada buah-buahan. Tidak ada musim, sentiasa ada buah-buahan dalam syurga. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ahli syurga tuan-tuan tidak perlu susah-susah payah untuk nak memanjat pokok ataupun cari galah untuk nak jolok buah-buahan yang ada di atas pokok. Tak perlu tuan-tuan. Sebab apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pokok itu tuan-tuan tunduk kepada ahli syurga. Yani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau ahli syurga itu ingin memakan sesuatu buah-buahan yang berada dalam syurga, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semata-mata mereka menginginkan buah tersebut, maka dahan itu tuan-tuan akan tunduk kepada mereka. Akan tunduk kepada mereka, sehingga hatta walau mereka sedang berbaring di atas tanah sekalipun tuan-tuan, dahan itu akan turun kepada mereka, sehingga buah itu betul-betul berada di hadapan mereka. Tinggal lagi mereka petik je. Bila mereka petik buah tersebut, dahan itu akan naik semula ke tempat asalnya. Lalu pada tangkai yang dipetik tersebut akan keluar semula buah yang baru, juga sedia untuk dimakan. Subhanallahil azim. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu qadirun ala kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Allah Subhanahu wa taala maha melakukan apa jua yang dikehendakinya. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, tatkala seseorang ahli syurga itu tuan-tuan melihat burung terbang di atas udara, burung terbang di udara, dan mereka berkeinginan untuk memakan burung tersebut, maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, burung tadi ni tuan-tuan yang sedang terbang ni terus turun jatuh di hadapan mereka tuan-tuan, dalam bentuk burung panggang yang sedia untuk dimakan. Allahu akbar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada ahli syurga. Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka tuan-tuan. Subhanallahil azim. Ini manfaat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manfaat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dalam syurga ada sepohon pokok yang namanya pohon tuba. Pohon tuba. Di mana pohon ini tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sangat-sangat besar saiznya. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama,
kalau seseorang itu berjalan di bawah bayangan pohon ini, walaupun dah berlalu selama 100 tahun, tetap mereka masih lagi belum melepasi bayangan pohon tersebut. Yakni mereka berjalan dengan menunggang, dalam keadaan menunggang. Okey, kalau seorang tu berjalan dalam keadaan menunggang kenderaan di bawah bayangan pokok tersebut, walaupun dah berlalu 100 tahun, tuan-tuan, mereka masih lagi belum melepasi bayang-bayang pohon tersebut. Yang ni nak kata apa, tuan-tuan? Saiz pokok ini sangat-sangat besar, dan dari pohon inilah, tuan-tuan, terhasilnya baju-baju yang dipakai oleh golongan ahli syurga. Okey, pohon tuba. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam syurga, tuan-tuan, tidak ada janda, tidak ada duda, tidak ada dara, tidak ada anak dara, dan tidak ada teruna. Dengan maksud di sini, tuan-tuan, kesemua ahli syurga itu berpasang-pasangan. Okey, tak ada single mingle, tak ada. Okey, semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berpasang-pasangan. Kalau seorang lelaki itu, tuan-tuan, mereka pasangan mereka siapa? Pasangan mereka adalah isteri mereka ketika di atas dunia. Okey, bagi wanita-wanita yang tidak berkesempatan untuk berkahwin ketika di atas dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pasangan mereka itu di kalangan ahli syurga yang lelaki, yang juga tidak ada pasangan ketika di atas dunia. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ahli syurga, tuan-tuan, yang lelaki ini, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada mereka sekurang-kurangnya 72 bidadari. Allahu akbar. 72 bidadari. Dan ada di kalangan mereka, tuan-tuan, yang lebih daripada itu lagi. Sebagai contoh, tuan-tuan, golongan syuhadaul ma'arakah. Syuhadaul ma'arakah, Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka 72 bidadari. Subhanallahil azim. Bidadari ni, tuan-tuan, ataupun dalam bahasa Arabnya al-hurul ain. Hurul ain ni, tuan-tuan, rupa parasnya sangat-sangat indah, sangat putih, gebu-gebas. Allahu akbar. Subhanallahil azim. Sangat-sangat jelita, sangat-sangat cantik. Makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan khusus untuk melayan golongan ahli syurga di kalangan lelaki. Subhanallahil azim. Akan tetapi, tuan-tuan, walaupun hurul ain ni, bidadari ni, mereka ni rupa parasnya sangat cantik, sangat jelita, akan tetapi wanita-wanita ahli syurga, tuan-tuan, ternyata dari sudut martabatnya lebih tinggi martabat daripada hurul ain. Walaupun hurul ain ini digunakan kecantikan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita-wanita ahli syurga, tuan-tuan, di mana Allah Subhanahu wa taala mencabut sifat cemburu dalam hati mereka. Lalu walaupun mereka ni, tuan-tuan, tahu ahli syurga, suami mereka itu ada 72 bidadari sebagai contoh, mereka tetap cool. Okey, cool, tenang, tak ada cemburu langsung, tuan-tuan. Yang ni boleh kita kata, tuan-tuan, tak adalah kes simbah asid ke, tarik rambut ke, senduk terbang, kuali terbang, pinggan pecah, kena hempuk. Tak ada. Okey, subhanallahil azim. Itu menariknya, tuan-tuan, tentang wanita ahli syurga ni, tuan-tuan. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan wanita ahli syurga ni, tuan-tuan, mereka memakai tudung. Mereka menutup aurat mereka dengan sempurna. Kesemua mereka itu memakai tudung, yang menutup rambut mereka dengan sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
golongan ahli syurga tuan-tuan, sikat mereka diperbuat daripada emas. Okey, sikat mereka diperbuat daripada emas, dan mereka menggunakan bakhur ud, al-ud. Okey, dan mereka sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa membaca Al-Quran Al-Karim, dan bahasa pengantar mereka tuan-tuan, bahasa mereka adalah bahasa Arab. Okey, bahasa Arab. Subhanallahil azim. Maka hendaklah kita bersemangat untuk kita mempelajari bahasa Arab, dan untuk kita memahami bahasa Arab, kerana ia adalah satu bahasa yang penuh barakah. Ia adalah bahasa yang sangat-sangat istimewa. Ia adalah bahasa yang dituturkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga adalah bahasa Al-Quran, dan ia juga tuan-tuan adalah bahasa golongan ahli syurga. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ada azam dalam hati kita tuan-tuan untuk kita mempelajari bahasa Arab, menekuni bahasa Arab, memahami bahasa Arab. Dan jangan pernah untuk kita kata bahawa bahasa Arab itu adalah satu bahasa yang sukar. Sebab apa? Bahasa Arab itu adalah bahasa ibadah. Okey, bahasa Arab adalah bahasa ibadah. Maka tak ada istilah sukar dalam memahami dan menekuni ilmu bahasa Arab. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam syurga tuan-tuan, ada istana-istana. Okey, ada istana-istana yang sangat-sangat cantik. Sangat-sangat cantik. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam syurga tuan-tuan, dalam syurga juga ada khemah-khemah daripada batu permata yang tingginya tuan-tuan 60 batu ketinggiannya. Kalau kita di atas dunia tuan-tuan, biasanya kita lihat batu-batu permata ni tuan-tuan, orang buat cincin, orang buat loket, saiznya kecil. Akan tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syurga kelak ada khemah daripada batu permata yang tingginya 60 hasta. Maknanya batu permata itu sangat-sangat besar, dan ahli syurga tinggal di dalam batu permata tersebut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita di kalangan ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ahli syurga ni tuan-tuan, subhanallahil azim, mereka mereka sentiasa sihat walafiat, dan mereka tidak pernah sakit dalam syurga. Dan ada satu nikmat yang paling besar tuan-tuan, nikmat yang paling istimewa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi golongan ahli syurga ni tuan-tuan, iaitulah nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan mata kepala mereka tuan-tuan. Subhanallahil azim. Ini seperti mana yang pernah disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian, yakni ketika dalam syurga. La tudammuna fi ru'yati kama tarawna al-qamara lailatal badri, seperti mana kalian melihat bulan purnama pada malam bulan mengambang. La tudammuna fi ru'yatihi, dan kamu tidak akan tidak perlu bersesak-sesak untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan riwayat yang lain, la tudammuna fi ru'yatihi, yakni kamu tidak akan ragu-ragu tentang apa yang kamu lihat itu. Bukanlah dalam hadis tersebut, bukanlah Rasulullah nak menyamakan antara Allah dan bulan purnama, tidak. Tetapi tuan-tuan, wajah syabah pada hadis tersebut sama dari sudut apa? Sama dari sudut orang yang melihat Allah Subhanahu wa taala pada ketika itu
tidak ragu-ragu tentang apa yang mereka lihat itu. Mereka yakin, mereka tahu bahawa yang mereka lihat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mereka tak perlu bersesak-sesak untuk melihatnya. Okey, macam kita berada di padang tuan-tuan, kita melihat bulan purnama, maka semua yang berada di atas padang itu akan berhasil melihat bulan purnama itu dengan tenang tanpa perlu bersesak-sesak. Subhanallahil azim. Mereka melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala bila kaifin wala makan wala jihatin, tanpa Allah Ta'ala itu berada pada satu arah yang tertentu daripada mereka, tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di satu tempat, dan tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Dan tidak ada masafah, tidak ada jarak yang membataskan antara yang melihat dan yang dilihat. Tidak ada jarak yang membataskan di antara ahli syurga yang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala, beruntunglah tuan-tuan mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka di kalangan ahli syurga. Golongan muttaqin, golongan ahli syurga yang biasa tuan-tuan, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sekali seminggu. Adapun golongan awliyaullah, golongan para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala sehari 2 kali, yakni pada waktu pagi dan pada waktu petang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, syurga tuan-tuan ada 2. Ada syurga yang kesemua binaannya itu diperbuat pada emas, dan ada syurga yang kesemua binaan dalamnya itu diperbuat pada perak. Subhanallahil azim, subhanallahil azim. Jadi barang siapa yang ingin menjadi di kalangan ahli syurga, maka hendaklah dia konsisten, hendaklah dia istiqamah dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia sentiasa melaksanakan segala perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakkan bertaubat supaya kita mati dalam keadaan telah pun diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kunci yang paling utama untuk seorang itu masuk ke dalam syurga tuan-tuan adalah berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau seorang itu tuan-tuan ketika di atas dunia, dia hidup dalam keadaan buta tuli, tak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, hidup macam binatang, siangnya bekerja, malamnya tidur macam bangkai. Subhanallahil azim. Tak ada masa yang diperuntukkan kepada agama. Tidak ada masa yang diperuntukkan untuk agama, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka ini tuan-tuan satu golongan yang sangat-sangat rugi. Okay, sangat-sangat rugi. Apatah lagi mereka-mereka yang hanyut dengan kemewahan dan kesenangan dunia, sehingga mereka lupa akan tanggungjawab mereka selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata ulama, ilmu ahli sunnati wal jamaah miftahul jannah. Ilmu ahli sunnah wal jamaah merupakan kunci kepada surga. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita semangat tuan-tuan, semangat belajar akidah tuan-tuan. Sebab apa? Akidah ini merupakan prasyarat yang paling asas, yang paling utama, kunci bagi seorang itu untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, orang yang tidak berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka ini tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam syurga. Macam mana mereka nak dimasukkan ke dalam syurga sedangkan ketika di atas dunia tuan-tuan mereka tak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Rasul. Okey, meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala duduk bersemayam di atas arasy, wal a'udzubillah min zalik. Meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ada tangan, ada kaki, ada jari, ada betis. Allah Ta'ala turun ke langit dunia dengan zatnya sepertiga malam yang terakhir, wal a'udzubillah. Ini bukan akidah Rasul.
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit sebanyak tentang syurga. Syurga tuan-tuan telah pun diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ni. Telah pun ada tuan-tuan. Begitu juga dengan neraka, telah pun ada. Dan kedua-dua syurga dan neraka ni tuan-tuan, ia akan kekal selama-lamanya, tidak akan ada penghujungnya. Okey, golongan Jahmiyah tuan-tuan, mereka adalah satu golongan yang sesat dalam hal ni, di mana mereka mendakwa bahawa syurga dan neraka akan musnah, waliyadzubillah min zalik. Dan ini bukanlah akidah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ini juga bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini bahawa syurga dan neraka itu kekal selama-lamanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengekalkan syurga dan neraka, maka kekallah syurga dan neraka itu tuan-tuan. Okey, kekalnya syurga dan neraka tak sama dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Kita dah bahaskan sebelum dalam sifat baqa. Okey, kekekalan Allah Subhanahu wa taala adalah kekekalan yang memang Allah Subhanahu wa taala sendiri berhak untuk bersifat dengan sifat tersebut tanpa berhajat kepada yang mengekalkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekalnya syurga dan neraka ni tuan-tuan, kekal yang terikat dengan kehendak Allah. Yani kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak mengkehendaki syurga dan neraka kekal, maka saya akan kedua-duanya akan musnah. Kerana dari sudut zat kedua-duanya itu, syurga dan neraka itu, ia adalah perkara yang mungkinul aqli, perkara yang harus pada akal, harus musnah. Akan tetapi tuan-tuan, disebabkan Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki syurga dan neraka kekal, maka kekallah kedua-duanya. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan keberkatan majlis ilmu yang kita adakan pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurniakan taufik kepada kita untuk kita melakukan amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita untuk kita konsisten istiqamah mentaati Allah Subhanahu wa taala sehingga ke akhir hayat, dan seterusnya mati dalam iman, mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nahnul akhirun as-sabiqun. Dalam sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun as-sabiqun. Ini adalah di antara maziyah ataupun keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ini adalah golongan yang terakhir diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini tuan-tuan. Akan tetapi pada hari akhirat kelak, nahnus sabiqun, kita adalah umat yang mendahului umat-umat yang lain untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan syurga tuan-tuan tidak akan dibuka melainkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu memasukinya. Jadi yakni Rasulullah lah yang pertama akan mengetuk pintu syurga itu, lalu dibuka pintu syurga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian diikuti dengan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menariknya lagi tuan-tuan, istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad adalah golongan majoriti di kalangan umat, di kalangan ahli syurga. Ahli syurga ni tuan-tuan, kata ulama, ada 120 saf. Yani kalau dihimpunkan ke semua ahli syurga itu ada 120 saf. Allahu a'lam satu saf tu ada berapa orang tuan-tuan, Allahu a'lam. Dan 80 saf daripada 120 saf itu tuan-tuan terdiri di kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. 80 saf, yakni 2/3 daripada ahli syurga itu adalah di kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lebih kurang 70,000 di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika tuan-tuan, Rasulullah menceritakan kepada golongan para sahabi
tentang ciri-ciri 70,000 orang, golongan yang 70,000 orang yang Rasulullah kata masuk ke dalam syurga tanpa diazab, tanpa dihisab. Seolah mereka ni masuk ke dalam syurga percuma macam tu je tuan-tuan. 70,000 orang. Okey, subhanallahil azim. Di antara sifat-sifat mereka tuan-tuan, mereka sangat tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat tinggi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, Allahu akbar. Kesemua urusan mereka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sihat mereka, sakit mereka, susah, senang, miskin, kaya, apa jua urusan mereka di atas dunia tuan-tuan, kesemuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sedang hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Rasulullah menceritakan tentang keadaan mereka itu, Sayyiduna Uqashah mengangkat tangan, ana ya Rasulullah, adakah aku di kalangan mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, na'am ya wahai Uqashah. Allahu akbar. Maknanya tuan-tuan, Uqashah di kalangan ahli syurga. Okey, dan istimewanya Uqashah ni tuan-tuan di kalangan 70,000 yang akan masuk ke dalam syurga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, maka tuan-tuan, setelah Uqashah angkat tangan tuan-tuan, bila Rasulullah kata macam tu, sahabat yang lain juga tuan-tuan angkat tangan mencuba nasib. Maka Rasulullah kata, sabaqaka Uqashah telah pun mendahului kamu. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Rasulullah buka pintu lagi tuan-tuan, kesemua nak angkat tangan. Jadi subhanallahil azim, Rasulullah tutup pintu, Rasulullah kata apa? Sabaqaka Uqashah telah pun mendahului kamu. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, 70,000 di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna minhum ya Allah, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin bi jahin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di antara perkara-perkara yang wajib kita beriman dengannya, kata Tuan Syekh, beriman dengan syafa'ah wal jannah wal ru'yatu lillahi ta'ala bil aini fil akhirah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara perkara-perkara yang wajib kita beriman dengannya adalah beriman dengan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Ini secara tidak langsung saya dah sebutkan tadi tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wajib kita yakini bahawa setiap ahli syurga itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala bila kaifin wala makanin wala jihatin la kama yural makhluq wal khuludu fihima. Wajib kita beriman bahawasanya ahli syurga, kesemua mereka itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam syurga tanpa Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan makhluk, tanpa Allah Subhanahu wa taala berada pada satu arah yang tertentu, dan tanpa Allah Subhanahu wa taala berada di satu tempat, dan tidak ada masafah yang membatasi di antara yang melihat dan yang dilihat. Tuan-tuan sedang hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak seperti golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah mereka mendakwa wal-'iyadzu billah min dzalik, manusia ahli syurga tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata tuan-tuan, kalau Allah Subhanahu wa taala itu dilihat, maka sudah tentu Allah taala sama dengan makhluk. Kononnya tuan-tuan, mereka begitu nak mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada menyerupai makhluk, sehingga ke tahap mereka menafikan bahawa ahli syurga akan melihat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perkara tersebut tuan-tuan telah ia warid dalam Al-Quranul Karim. Okey, ia warid dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Imam Sayyiduna Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi dalam kitab beliau Al-Fiqhul Akbar, beliau berkata, wallahu ta'ala yura fil akhirah yarahul mu'minuna wa hum fil jannah.
bi'a'yuni ru'usihim bila tashbihin wala kayfiyatin wala kamiyatin wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Jadi kata Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar, Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari akhirat kelak. Dan sedangkan ahli syurga ketika itu di dalam syurga. Dan mereka melihat dengan a'yuni ru'usihim, dengan menggunakan mata kepala mereka. Okey, bila tashbihin wala kaifiyah, tanpa Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluknya, tanpa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat makhluk, wala kamiyah, tanpa Allah Subhanahu wa taala ada baginya ukuran-ukuran yang tertentu, wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah, dan tidak ada di antara Allah Subhanahu wa taala dan makhluk batasan yang membatasi di antara keduanya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah akidah golongan salafus salih, golongan salafus salih yang disebutkan sendiri oleh Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Tuan-tuan sedang hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itulah golongan Ahlussunnah wal Jamaah kita berpegang bahawa wajib kita beriman bahawa ahli syurga akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga tanpa Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluknya, tanpa bertempat dan tanpa berada pada suatu arah yang tertentu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan wajib juga kita beriman bahawa ahli syurga akan kekal dalam syurga selama-lamanya, dan ahli neraka, golongan yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan golongan yang munafik, mereka tuan-tuan akan kekal selama-lamanya dalam neraka tanpa ada penghujungnya. Allahu akbar. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan tuan-tuan pada hari akhirat kelak tuan-tuan, kematian itu, al-maut, kematian itu akan dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kabsyun. Kibash ini biri-biri. Lalu tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, disembelih biri-biri tersebut oleh malaikat. Yakni itu sebagai simbolik bahawa tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian setelah itu. Bila disembelih tuan-tuan kibash tersebut, Allahu akbar, ahli syurga tuan-tuan bersorak riang gembira. Riang gembira tuan-tuan, sangat-sangat seronok. Sebab apa? Mereka tahu bahawa mereka akan sentiasa berada dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam syurga tanpa ada penghujungnya sampai bila-bila. Allahu akbar. Sedangkan tuan-tuan ketika itu ahli-ahli neraka tuan-tuan, Allah, mereka menangis, menjerit, meraung sekuat-kuat hati mereka. Sebab apa tuan-tuan? Mereka tahu bahawa mereka akan diazab, diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya dalam neraka tanpa ada penghujungnya. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menggunakan taufik kepada kita untuk kita melakukan amal kebaikan dan ketaatan di atas dunia ini, dan kita dimatikan dalam iman, dan kita dimatikan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga Firdaus, seperti mana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita dalam program pada pagi ini bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khaira. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahaskan pula, esok kita akan bahaskan pula tentang malaikah. Okey, cuma saya tertinggal satu poin sebelum ni, iaitu perbahasan tentang neraka. Okey, esok insya-Allah kita bahaskan pula tentang neraka tuan-tuan, apa yang ada pada neraka dan apakah yang wajib umat Islam yakin tentang neraka ni tuan-tuan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali, kita salawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Akramakumullah.